Republik Islam telah menobatkan patung kadbot Mujtaba Khamenei kerana nampaknya dia sangat cedera atau mungkin dia sudah meninggal dunia sehingga dia tidak dapat hadir di majlis angkat sumpahnya sendiri. Dan inilah juga yang berlaku sekarang di perarakan pengebumian besar yang diadakan untuk Ayatollah Khamenei. Anda tahu lelaki itu Ketua Republik Islam yang melaungkan kematian kepada Israel, kematian kepada Barat, dan akhirnya dia sendiri yang menemuinya selepas Amerika dan Israel memutuskan untuk memburunya. Apapun, mereka mengadakan upacara pengebumian besar untuknya kerana mereka tiba-tiba mengatasi ketakutan mereka. Dan teka siapa yang tidak hadir? Ketua Republik Islam, anda tahu, yang sepatutnya bercakap atas nama Tuhan. Dia tidak hadir. Tetapi saudara-saudaranya ada. Dan acara ini, kenapa kita membincangkannya? Sebenarnya ia menjadi kecoh kerana entah kenapa ada orang Barat yang memutuskan untuk pergi meraihkan diktator Islam ini yang bertanggungjawab atas kematian ratusan ribu orang. Ya, ketua keganasan di dunia yang berjaya dihapuskan oleh Amerika Syarikat dan Israel dalam salah satu operasi ketenteraan paling menakjubkan sepanjang zaman. Dia sedang diraihkan oleh sesetengah orang Barat yang benar-benar dungu. Saya tak tahu bagaimana lagi nak gambarkan keadaan ini sekarang. Jadi walaupun video patung kadbot itu adalah satu jenaka yang baru saja kami tunjukkan, ia bukanlah satu jenaka bahawa dia dibawa sebagai patung kadbot ke majlis angkat sumpahnya. Tetapi dia sendiri tidak dapat hadir. Dia tidak berada di sana. Dan orang ramai mendakwa sebab dia tidak hadir adalah kerana sama ada dia telah dibunuh atau dia telah cedera parah semasa cubaan pembunuhan yang membunuh bapanya sehingga dia tidak boleh muncul di halayak ramai. Jadi ini adalah beberapa rakaman dari acara ini. Maksud saya, mereka semua sangat sedih kerana nampaknya pemimpin mereka yang kononnya Tuhan utuskan kepada mereka sebenarnya tidak dilantik oleh Tuhan dan dia telah dihapuskan dengan cepat dan sepenuhnya oleh Israel dan Amerika apabila mereka mahu. Betul? Jadi, 3 anak kepada pemimpin tertinggi Iran yang telah meninggal dunia, Ayatollah Khamenei, berdiri di majlis pengebumian beliau hari ini di Tehran beberapa bulan selepas kematian ayah mereka dalam serangan udara. Risiko Israel menyasarkan majlis pengebumian itu terlalu tinggi untuk anak lelakinya yang lain, pemimpin tertinggi Iran yang baharu, Mujtaba Khamenei, untuk hadir. Sudah tentu, itu sebabnya. Dan ia tiada kaitan langsung dengan fakta bahawa beliau tidak pernah dilihat di halayak ramai. Seorang penceramah di majlis pengebumian Khamenei dilaporkan memberitahu tentang pembunuhan Trump, tugas kami di hadapan puluhan ribu orang yang berkabung, kenapa kita tidak boleh membunuh lelaki yang membunuh imam saya? Dahulu ada laungan mati kepada Amerika dan sekarang bukan lagi. Iran tidak berselindung tentang perkara ini. Ingat, semua ini berlaku pada masa yang sama, masih ada rundingan yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika, betul? Lelaki yang membunuh imam saya. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Okey, jadi dia pada dasarnya berkata ya, kita perlu memburu Trump. Okey? Gila. Sekarang ini adalah adegan dari majlis pengebumian sebenar itu sendiri. Ramai orang yang hadir di sana. Sekarang, kita jelas tidak tahu berapa ramai daripada mereka yang sebenarnya hadir kerana mereka dipaksa atau kerana mereka menyokong Republik Islam. Kita tahu bahawa terdapat 90 juta orang di Iran dan kira-kira 20% daripada mereka memang menyokong Republik Islam. Tidak jelas sama ada mereka benar-benar suka atau hanya dipaksa. Jadi itu bermakna berjuta-juta orang. Tidak mengejutkan untuk melihat ramai orang hadir ke pengebumian ini dan memang ramai orang. Tetapi saya sebenarnya tidak peduli tentang rakyat Iran yang hadir ke acara ini. Itu hak mereka. Mereka boleh buat apa yang mereka mahu. Saya berminat dengan orang Barat yang hadir kerana saya rasa ini sedikit bermasalah. Dengar yang ini. Dia adalah pemimpin bagi seluruh dunia dalam perjuangan menentang imperialisme, menentang keangkuhan, menentang Zionisme, menentang pembunuhan beramai-ramai. Bagi saya, beliau adalah pemimpin anti-imperialis terhebat yang pernah hidup sepanjang hayat saya. Saya hanya ingin jelaskan kepada anda semua bahawa ini adalah bekas kaki tangan Demokrat untuk Elizabeth Warren, Kelly Walsh yang menghadiri pengebumian di Tehran, mengisytiharkan beliau sebagai pemimpin terhebat dalam hidupnya. Secara literal, seorang Demokrat Amerika pergi ke pengebumian pemimpin pengganas Islam. Saya memang tak faham. Dan sudah tentu kita ada Bushra Sheikh, si psikopat ini. Mari kita lihat. Satu lagi peranan yang sangat penting dan utama yang dimainkan oleh mendiang Ayatollah Ali Khamenei ialah sebagai simbol penentangan di dunia. Anda lihat apabila ada penindasan. Anda tahu keganasan. Bila mereka kata penentangan, maksud mereka ialah keganasan yang anda semua alami. Ya, sekadar untuk memperjelaskan. Terhadap orang ramai. Secara semula jadi, akan ada penentangan. Dan apa yang beliau maksudkan sebenarnya bukan sahaja perjuangan rakyat Palestin, tetapi beliau melihat seseorang yang memperjuangkan keadilan. Beliau mahu semua orang dilayan sama rata. Beliau mahu peperangan berakhir. Beliau pada dasarnya adalah seorang lelaki yang cintakan keamanan.
Satu lagi perkara yang sangat penting. Beliau adalah seorang lelaki yang cintakan keamanan tetapi membunuh 40,000 orang dalam masa 2 hari yang cuba membantahnya. Mereka gila. Orang-orang ini memang gila. Betul-betul gila. Sekarang hanya sebagai peringatan, okey, betapa gilanya mereka ini. Inilah orang barat yang gila. Mereka yang sebenarnya cuba mengiktiraf lelaki ini sebagai pemimpin, pejuang penentangan, seorang yang suci, benar-benar orang yang patut kita semua contohi. Dia dari England, dia dari Amerika. Kedua-duanya entah bagaimana terlibat dengan kerajaan. Dan bayangkan anda ada orang-orang seperti ini. Ia seperti tukar Ayatollah Khomeini kepada Osama bin Laden. Okey? Tukar saja. Tukar kepada Hitler atau sesiapa saja. Tukar saja perkataan itu kalau anda tak tahu betapa teruknya Khomeini. Ini memang gila dan tidak waras untuk dengar daripada orang-orang ini. Tak masuk akal. Terutamanya bila anda tahu apa yang akan dilakukan oleh mereka kalau mereka dibiarkan saja di Republik Islam itu. Tapi anda juga ada golongan gila yang betul-betul percaya dan yakin kepadanya. Dan saya tengok video ini, saya selalu rasa video ini sangat menghiburkan. Okey, wanita ini sedang menjerit. Dia di TV berkata, tiada bom yang boleh sampai kepada kita kerana Allah melindungi kita. Penceroboh telah melangkah ke tanah air. Suara penceroboh bertentangan dengan suara kebenaran dan hakikat. Apa yang anda saksikan dan dengar tadi adalah suasana studio yang penuh debu. Aduhai. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Apapun, itulah Allah yang melindunginya. Dan itulah Allah yang melindungi Ayatollah Khomeini. Dan inilah orang yang mereka semua berdiri untuk berkabung. Begitu menyedihkan, begitu sedih, sangat-sangat sedih, begitu sedih, begitu sedih. Hati terasa hancur. Ini adalah wakil baru bagi Allah yang sama. Dan inilah perkara yang akan terus kami lawan kerana kami dah tak tahan lagi. Kami memang dah tak tahan lagi. Ini kegilaan. Apapun, selamat datang ke Pushback dan terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.